Sebelum dilanjutkan pada soalan, saya sebagai penduduk kat sini, kita nak tegaskan apa yang kita sedang pertahankan kat sini bukan tentang isu pampasan sebenarnya. Totally bukan pasal isu pampasan. Sebab apa? Kalau ini adalah merupakan tanah warisan. Kalau kita katakan isu pampasan, benda ni dah bertahun-tahun dibawa tentang isu pampasan. Betul tak? Setuju tak? Jadi dah jelas kat sini bukan isu pampasan, bukan sebab tak cukup dan sebagainya. Tetapi kami nak kekal penduduk asal berada di sini, dan saya yakin sangat pihak kerajaan ada dana untuk mencantikkan kampung kami. Setuju ya? Dan sebelum ni kalau kita katakan ada ruang perniagaan yang ada building di sini tidak diberi ruang kepada penduduk di sini, malahan dibuka pada orang. Betul tak benar? Sekian, terima kasih. Soalan mungkin pada Datuk Ahmad Zahid, Ahli Parlimen Legislatif. Datuk, apa peranan Ahli Parlimen International? Apa respon dan juga apa next move Ahli Parlimen lah? Kita telah baru-baru ni menerima memorandum daripada 30 NGO yang diserah kepada ahli-ahli parlimen. Ditulis itu memorandum pada semua ahli parlimen, dan kita telah masukkan memorandum itu ke dalam parlimen dan telah diambil oleh ahli-ahli parlimen. Dan saya melihat dalam sidang yang lalu, di awalnya kita dimaklumkan bacaan pertama akan dibuat di dalam sidang parlimen yang lalu. Mungkin hasil daripada tekanan yang telah diberi oleh NGO dan juga ahli-ahli parlimen, di 2 hari terakhir senarai itu keluar, tak jadi nak dipetangkan. Jadi ini satu perkembangan yang baiklah. Jadi di pihak ahli-ahli parlimen, insya-Allah, terutamanya ahli parlimen Perikatan Nasional, saya yakin kita akan bersama-sama dengan rakyat bersuara bagi pihak rakyat di dalam soal ini, insya-Allah. Jadi insya-Allah, tadi Tun kata wakil-wakil rakyat tak bawa suara rakyat. InsyaAllah wakil rakyat daripada Perikatan Nasional akan bawa suara rakyat, insyaAllah. Kampung kami. InsyaAllah. Dan sedikit lagi saya tambahkan. Dan saya nak maklum sikit lagi. Selain daripada ahli parlimen Perikatan Nasional, saya perlu sebut ahli-ahli parlimen daripada penyokong kerajaan pun sudah mula ada yang mempertikaikan tentang URE ini. Saya tengok ahli parlimen daripada Pasir Gudang menyatakan bahawa kebimbangan orang Melayu adalah berasal, dan juga ahli parlimen bebas Syed Saddiq pun berucap perkara yang sama. Dan saya tengok ini bukan lagi menjadi isu semata-mata isu orang Melayu, tetapi menjadi isu negara yang telah mula mendapat ulasan daripada para profesional pengamal undang-undang, yang juga melibatkan daripada kaum-kaum yang lain, daripada kaum Cina, kaum India. Sebab yang mustadafin seperti mana yang disebut oleh Tun tadi, yang ramainya betul lah kita orang Melayu, tetapi di kalangan mereka, di kalangan orang Cina, orang India pun ramai yang kata kesan dalam soal ini. Terima kasih. Betul, saya sedih juga kat sini untuk ketahuan semua, sebenarnya aku dah di Kampung Sungai Baru, di mana dinyatakan sebelum ni kami ni adalah leasehold, dan yang kita dah tengok affidavit daripada Bermaju, kawasan ini dah dibangunkan koridor mewah, akan dijualkan kepada bukan sahaja bangsa Melayu tetapi oleh warga luar dari Malaysia. Dan apa yang berlaku di Kampung Sungai Baru ni adalah penipuan status tanah sebenarnya, yang merupakan Kampung Sungai Baru di bawah Rizab Mas, tanah Rizab Melayu. Terima kasih.